Assalamualaikum dan selamat pagi murid. Okey, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu mengenai perumpamaan. Murid boleh rujuk muka surat 45. Ni kat muka surat 45 dalam buku teks. Okey, dekat sini kita akan belajar mengenai beberapa perumpamaan yang wujud dalam petikan yang dalam buku teks ni. Okey, tajuk dia pada hari ini ialah tumbuhan berbahaya. Cikgu nak baca sama-sama dengan cikgu. Kita dapat ada berapa sini perenggan kat sini? Okey, ada 4 perenggan kat sini. 1 2 3 dan 4. Okey, ada 4 perenggan. Okey, kalau murid tengok dekat situ, perenggan pertama ayat dia dah lengkap. Okey, perenggan kedua, ketiga dan keempat dia tidak lengkap. Sebab apa tak lengkap? Murid kena tambah perkataan untuk lengkapkan ayat tersebut. Contohnya kan, kalau kita tengok dekat perenggan yang kedua ni, Nabila pantas seperti lipas kudung. Okey, kita kena buat ayatnya ialah Nabila, kita tengok dalam gambar tu. Tengok dalam gambar ni. Okey kan? Okey, Nabila berlari pantas seperti lipas kudung. Itu contoh satu. Okey, noktah. Boleh faham murid? Okey, kita boleh sambung pula lagi ayat dia. Memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, dekat sini kita boleh cakap Nabila memberitahu ibunya bahawa bahaya getah pokok duit-duit. Okey, itu dah satu ayat dah. Betul? Tambah pula lagi satu ayat. Ibunya tidak menjangka mencecaskan keselamatan keluarganya. Okey, jadi kita boleh buat apa ayat seterusnya? Nokta. Ibunya tidak menyangka bahawa getah duit-duit boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, boleh faham? Okey, ayat yang bawah dia tu, nombor 3 tu, perenggan ketiga tu. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan memanggil suaminya. Okey, apa dia kita nak boleh buat ayat kat situ? Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan lalu memanggil suaminya. Okey, nokta. Pasal apa? Dia meminta suaminya untuk membuang pokok duit-duit itu. Okey, dah perenggan yang akhir sekali. Okey, kita nak buat cakap apa? Nabila dan keluarga bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga untuk membuang pokok duit-duit. Mereka bekerjasama bagai awu dengan tebing supaya selesai urusan untuk membuang pokok duit-duit tersebut. Nokta. Boleh faham murid? Okey, sekarang kita baca yang perenggan pertama tadi. Okey, Nabila, kita baca sama-sama ya. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Okey, murid, dekat sini kan ada ayat ataupun ada perumpamaan. Jadi cikgu nak murid cukup kenal pasti perumpamaan tersebut, dan cikgu akan bacakan maksud-maksud perumpamaan ini. Nanti murid cuba salin dan senaraikan balik perumpamaan tersebut berserta dengan maksudnya yang cikgu akan baca sebentar lagi. Boleh murid? Okey. Perumpamaan yang pertama iaitu seperti katak di bawah tempurung. Okey, maksud dia apa? Orang yang cetek pengetahuannya. Maksudnya dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Boleh faham? Okey. Perumpamaan yang kedua, seperti lipas kudung. Okey, apa dia maksud seperti lipas kudung ni? Maksud seperti lipas kudung ni ialah bergerak dalam keadaan yang pantas atau sibuk bekerja. Maksudnya dia bergerak dengan laju lah. Okey, yang ketiga, perumpamaan yang ketiga ialah seperti cacing kepanasan. Okey, apa dia maksud dia? Cacing tu kena bakar ke bukan? Okey, maksudnya di sini ialah cacing tu bukan dia terbakar. Okey, maksudnya ialah orang yang gelisah. Maksudnya dia resah, dia gelisah. Okey, boleh? Okey,
perumpamaan yang seterusnya ialah seperti melepaskan batuk di tangga. Okey, apa dia maksud dekat sini perumpamaan ni? Ialah membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai ataupun sambil lewa. Maksudnya awak buat kerja ni tak habis. Tak seriap pun kerja. Contoh, ibu awak bagi minta tolong untuk sapu sampah, tapi awak tak sapu sampah dengan betul. Awak tinggal je sampah tu, dah siap-siap sapu, tapi awak tak buang sampah tu dekat dalam tong sampah. Boleh faham? Murid? Okey, perumpamaan yang terakhir ialah bekerjasama bagai au dengan tebing. Apa dia maksud dekat sini? Ialah kita, maksudnya ialah sikap tolong menolong antara satu sama lain. Okey, seperti yang boleh tengok dalam buku teks ni, dia ada beberapa perumpamaan tu dan dia ada berserta dengan contoh tu. Okey, dekat sini ada satu, dekat sini ada satu, ada satu sini. Melepaskan bagai au ni, bagai au dengan tebing. Jadi di akhir pembelajaran ini, cikgu nak mengambil apa dia nak kena buat. Okey, senaraikan balik yang perumpamaan yang cikgu telah bacakan tadi serta tulis semula dia punya maksud seperti yang cikgu telah beritahu sebentar tadi. Okey, murid boleh? Okey, cikgu nak buat kerja tersebut di dalam buku tata bahasa. Boleh? Okey, untuk tambahan tugasan ialah murid boleh buka buku aktiviti 1, buka muka surat 50 dan cuba buat latihan di dalamnya. Okey murid, selamat mencuba, semoga berjaya. Okey, kalau ada apa-apa kemusykilan boleh cuba tanya kepada cikgu. Terima kasih. Bye bye.